Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan mulakan perbincangan soalan pertengahan tahun kimia kertas 2. Okey, bagi set soalan daripada Lahad Datuk. Okey, jadi kita mulakan dengan bahagian A, soalan 1. Okey, kita diberi gambar rajak. Okey, rajak 1 dia ada bagi kita dua bahan iaitu bahan A dan bahan B. Jadi baca soalannya. Rajak 1 menunjukkan susunan atom. Okey, dua jenis bahan yang diperbuat daripada kuprum. Maksudnya bahan A dan bahan B ni bahan asasnya diperbuat daripada kuprum. Mana kuprum? Yang putih inilah. Okey, ini kuprum dan yang ini kuprum. Okey, siapa yang kelabu ni? Dia adalah atom asing. Okey, jadi kuprum, atom asing. Jadi untuk kuprum, kita ada dua tips yang cikgu suruh hafalkan. Okey, iaitu Gangkuti dan Yang Kuzi. Ini adalah melibatkan bahan utamanya kuprum. Mungkin dia gangsa, mungkin dia loyang. Jadi itu dia punya asasnya. Kita pergi kepada soalannya. Namakan jenis bahan bagi B. Jadi bila ada atom asing dicampurkan dengan suatu bahan asas, okey, atom logam, dia adalah alloy. Okey. Nyatakan satu contoh bagi bahan B. Jadi macam yang kita bincangkan tadi, ada dua kemungkinan, gangsa ataupun loyang. Tulislah salah satunya, sama ada kamu tulis gangsa atau kamu tulis loyang. Tulis salah satu sahaja. Okey, next soalan C. Bahan B lebih keras daripada bahan A. Mengapa? Jadi kita pun tengok semula kita punya gambar raja. Okey, bahan A. Jadi apa berlaku bila bahan A dikenakan daya? Jadi kita nampak di sini bahan A ni dia cantik susunannya. Okey. Susunannya sangat teratur. Jadi bila ada daya datang, atom-atom ini akan mudah menggelongsor. Untuk di bahan B, bila atom asing ni datang ke sini, okey, kita tambahkan dia ke dalam sini, atom-atom yang asal ini, atom-atom logam ini susunannya sudah terganggu. Jadi apa berlaku bila daya dikenakan? Okey. Jadi atom asing ini dia menghalang atom-atom daripada menggelongsor bila daya dikenakan. Jadi itu yang kita kena tulis dalam kita punya jawapan. Okey, 3 markah, 3 poin lah. Di perkara pertama apa yang kita perlu tulis? Kamu kena beritahu kehadiran atom asing yang berbeza saiz daripada logam tulin mengganggu susunan teratur atom dalam logam tulin. Okey, jadi apa berlaku? Lapisan atom sukar menggelongsor di atas satu sama lain. Itu yang menyebabkan dia lebih keras. Okey, jadi habis sudah untuk bahagian pertama. Kita akan jumpa di bahagian kedua untuk soalan 2.